Kucing perlu makan berapa kali setiap hari. Tapi Bella perasan ada yang cakap 3 kali sehari, ada yang bila diorang mengiau bagi makan. Jadi yang mana satu yang betul? Jadi video untuk hari ini Bella nak share jadual makan yang Bella bagi untuk anak kucing Bella. Hai semua, welcome back to Bella Guys channel. Keep going, keep growing. Kalau korang baru je bela kucing ataupun korang keliru, tak tahu berapa kali kucing korang kena makan kan? Video ni sesuai untuk korang sebab Bella nak cerita jadual makan untuk Leo, Shitam dan juga Smokey. Okay guys, untuk kucing dewasa yang sihat, yang besar dewasa kan, kebiasaannya dia sebenarnya wajib bagi makan 3 kali sehari. Tapi mengikut juga kuantiti makanan yang diperlukan lah untuk kucing-kucing korang. Dalam masa sama juga, korang Bella syorkan tengok juga umur diorang, saiz diorang. Kalau diorang terobes ke apa, korang boleh kurangkan kuantiti makan walaupun korang bagi 3 kali sehari. Untuk Bella, setiap pagi Bella akan bagi wet food. Ini dia sebenarnya membantu untuk sistem penghadaman diorang lah. Dia macam pengambilan air antara kandungan yang paling tinggi. Ini untuk wet food. Untuk tengah hari pula, Bella biasanya akan bagi makan dry food tapi dalam kuantiti yang cukup 1 sudu sahaja. So basically, jangan letak terlalu banyak, nanti takut dia orang ter-overweight. Untuk waktu malam pula, Bella akan tambah lagi, top up lagi 1 sudu. Kenapa Bella sentiasa top up? Itu memudahkan supaya makanan tu sentiasa segar. Sebab kucing-kucing ni dia ada picky eater sikit. Kalau jenis ada seekor kucing Bella ni, Shitam, dia sangat picky eater. Dia memang tak boleh makan makanan yang dah lama ditinggalkan. So kita kena letak makanan baru yang lebih segar. Sebab tu Bella show untuk cat mother dekat luar sana, letak makanan portion yang sedikit. Kalau paling minimum, kalau dia minta lagi pun, kita tunggu waktu dinner pula. Macam tu. Okay, kalau korang nak tahu kan, antara kesilapan cat owner adalah diorang suka letak sebanyak-banyaknya dalam satu bekas. Itu menyebabkan kucing non-stop. Ada kucing, dia pandai untuk berhenti bila kenyang. Ada kucing pula, dia tak pandai tahu untuk berhenti waktu kenyang. Jadi, dia menyebabkan kucing tu akan berat badan dia naik dan juga dia akan berlakunya obesity. So ini juga kesian untuk kucing-kucing korang lah. So kalau macam Bella akan letak kuantiti sedikit setiap masa. So macam 3 kali tadi kan, pagi wet food, tengah hari kita letak dry food sikit, malam pun kita letak dry food sikit. Selain makanan, kucing pun memerlukan air kerana kandungan air dalam badan diorang perlu penuh setiap hari. So setengah kucing dia suka water fountain sebab air ni dia mengalir non-stop dan dia rasa bersih. So satu lagi, kalau nak kucing korang sentiasa sihat, bagi air yang bersih untuk kucing korang. Jadi korang, Bella nasihatkan setiap kucing ni kan dia ada banyak keperluan. Dia punya keperluan tu berbeza-beza. Jadinya korang ni kena check pada diorang punya umur, berat diorang, kesihatan diorang, supaya kesihatan diorang ni akan sentiasa sihat. Setiap kucing ni dia mungkin mempunyai keperluan yang sangat berbeza antara satu sama lain. Jadi korang kena sentiasa perhatikan tahap diorang aktif macam mana, berat badan diorang macam mana dan juga keadaan kesihatan diorang macam mana. Kalau korang ada jadual yang berbeza daripada Bella, korang boleh juga komen dekat bawah. Mungkin Bella boleh juga bagi cadangan dekat korang, ataupun kalau korang nak tanya apa-apa boleh juga komen dekat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, like, komen, share dan subscribe juga video Bella sekarang. Dan korang boleh dapat tahu rutin harian Shitam, Leo, Smokey. Dan juga korang boleh tahu apa perkembangan mereka. Video tentang penjagaan kucing dan macam-macam lagi dalam konten Bella. So jumpa lagi next content. Keep going, keep growing. Bye!